Ini semua tulang manusia. Bagi yang pernah ikuti saya punya kisah sebelum ni, yang saya mengeluarkan dan memindahkan mendiang ayah saya daripada satu kubur ke satu tempat tu, kali ni kisah bersambung. Tapi bukan ayah saya, tapi atuk nenek saya. Ramai yang pernah nampak bekas abu dalam filem ke drama ke, diorang ingat dalam ni hanya abu si mati sahaja. Tapi hakikatnya bukan hanya abu sahaja, lebih daripada itu. Selepas menjalankan upacara penyembahan, tiba masanya kita nak mengagihkan tulang dan abu daripada bekas lama ke bekas baru. Kenapa bekas ni nampak berlainan? Sebab setiap tempat untuk menyimpan bekas, dia ada standard bekas tertentu. Jadi kita kena ikutlah. Kemudian kita akan masukkan bahagian tengkorak dia di atas. Ini pula nenek saya punya. Kalau korang perasan, warna tulang ni berlainan sikit. Sebab nenek saya telah dikebumikan sejak tahun 1974. Dan sebelum ni, saya pernah melakukan satu pengagihan kubur sebelum saya lakukan untuk ayah saya. Jadi ini merupakan rakaman 5 tahun yang lalu yang saya tak pernah kongsikan dekat mana-mana. Seperti mana yang boleh dinampak, ini adalah sepihan tengkorak yang ditinggalkan